macam mana nak hilangkan rasa ralat untuk orang yang dah meninggal. Mungkin ralat ni macam-macam ni lah. So, apa? Encik Asano dari TikTok Avisina. Okay. Terima kasih Encik Asano. So, mungkin Daim boleh komen tentang apa jawapan ralat. Kira Encik Asano dah dapat scaling dah. Soalan terbaik ke ni? Kan? Scaling ya? Nanti Okay. boleh drop kat mana ni? Alhamdulillah, tahniah Cik Hasan. Okey, kita fokus pada soalan macam mana kita nak hilangkan rasa ralat. Ralat ni mungkin saya tahu lah bahasa orang negeri ni berbeza-beza. Kalau ralat ni kalau ikut pada papernya, ralat tu macam tersilap kan. Okey. Ada ralat dalam tulisan. Tapi kalau ralat kalau dalam benda tak clear dia ke tak apa? clear, rasa macam menyesal kan. Ralat lah kan. Okey, kalau saya ambil definisi yang menyesal tu lah, rasa macam mungkin kita tak bagi khidmat kita sebaiknya. Saya ambil contoh lah, mungkin mak kita ataupun ayah kita. Mungkin kita sibuk dengan kerja kita. Kita sibuk dengan keluarga kita, kerjaya kita, kita punya reputasi kita. Kita pun kurang masa dengan mak ayah dan akhirnya mak call, ibu-ibu, jap, busy. Ayah call, so, jap, saya ada urusan dengan klien ni projek-projek besar ni, 10 juta ni. Tapi end up ditakdirkan mak ayah kita meninggal. Itu rasa ralat kepada orang yang dah meninggal kan. Jadi apa kita boleh buat sekarang ni? Pertama sekali, kita sebenarnya tak layak pun untuk rasa kita dikehilangan. Kenapa doktor? Sebab hilang ni hanya untuk orang yang own something. Okay. Contoh, jiran kita beli kereta baru. Dan esok kereta tu kena curi. Okay. Boleh tak kita sebagai jiran dia rasa kehilangan? Tak ada, sebab itu bukan kereta aku. Apa aku rasa kehilangan? Tak pula aku nak kena nangis sampai seminggu, 2 minggu sebab hilang kereta. Tu kereta jiran, dia yang hilang, bukan aku yang hilang. Sebab kita tak own kereta baru tu. So, sama juga hakikat kehidupan kita adalah we own nothing. Mak kita, ayah kita, keluarga kita, anak-anak kita, harta kita, ni semua bukan kita punya. Kita bukan kehilangan, kita hanya pulangkan. Pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai masa kita kena pulangkan balik, kita hanya pinjam. Kedua adalah bila kita rasa macam aku kurang hikmat lagi pada mak ayahku yang dah pergi, jangan risau sebab buat baik pada mak dan ayah bukan sampai mak ayah meninggal, tapi sampai kita yang meninggal. So buat baik pada mak ayah ni, walaupun mak ayah meninggal, kita tetap kena buat baik pada mak dan ayah. Perintah Nabi dalam satu hadis, sahabat tanya, apakah amalan yang terbaik untuk aku buat? Salah satunya adalah birru walidain, buat baik pada mak dan ayah. So kita rasa buat baik pada mak ayah masa mak ayah hidup je. Tak. Masa mak ayah meninggal pun kita kena buat baik. Tapi soalannya adalah nak buat baik macam mana mak ayah dah meninggal? Pertama sekali, sunnah Nabi SAW untuk berbuat baik pada si mati adalah kita kena berbuat baik pada, kalau dia hidup dia buat baik pada siapa? Contoh kan, kita ada ayah yang dia ada 5-6 orang best friend. Best friend dia lah. So kita kena pergi ziarah best friend dia, bagi hadiah, bagi makan. Dan ini apa yang Nabi buat pada Siti Khadijah. Siti Khadijah ketika telah pun Siti Khadijah ni meninggal, apa Nabi buat? Nabi pergi ziarah kawan-kawan Siti Khadijah yang BFF lah, best friend forever dia lah. Forever kan semua ni. Pergi jumpa, pergi bagi hadiah, pergi bagi makan, sebab ini cara bagaimana untuk berbuat baik pada Siti Khadijah yang telah pun meninggal. Itu pertama. Yang kedua adalah, dalam kita sebagai seorang anak, sebagai contoh kan, kita nak buat baik pada mak dan ayah. Setiap kebaikan kita buat sebagai anak, kalaupun kita tak niat untuk mak ayah, tetap mak ayah dapat. Sebab tu jadi orang baik. Lepas mak ayah tak ada ni, jadi orang baik. Buat baik dan jadi baik dan bagi kebaikan pada orang. Semua itu akan masuk pahala dan sahamnya pada mak dan ayah. Walaupun kita tak sempat pun niatkan, ni kebaikan ni aku niatkan untuk mak. Tak payah niat pun sampai juga. Sebab apa? Sebab setiap perbuatan baik kita ada saham mak dan ayah. Jadi kalau sayang mak ayah, jadi baik. Buat baik. Tak kisahlah jadi baik. Macam-macam cara Daim kan. Betul. Baiki solat and then bersedekah. Walaupun macam Daim cakap, kita tak niat pun untuk mak ayah kita. Tapi automatik. Betul. Sebab tu mak ayah punya privilege. Sebagai mak dan ayah memang terus dapat. Sebab itulah untungnya mak ayah yang ada anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi kita ni tahu mak ayah dah meninggal, aku kena jadi baik ni sebab aku mungkin tak sempat buat baik pada mak ayah masa kat dunia. Aku mungkin tak boleh bagi duit yang banyak kat mak ayah dulu, tak boleh belikan apa yang dia nak, tapi ini masanya untuk aku nak buat baik. Sebab alam barzakh, doktor, kita akan duduk lagi lama kat alam barzakh berbanding kat dunia. Contohnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat, mereka hidup 60 tahun, 70 tahun dekat dunia. Tapi para sahabat
Dan Nabi telah hidup di alam barzah sehingga ketika ini berapa lama? Dah 1400 tahun dah. So alam barzah adalah alam yang seterusnya. Dia macam ada kehidupan. Dia tuan-tuan jangan ingat alam barzah ni duduk kat hubur, termenung, ngangai. Ada satu kehidupan. Bukan, dia adalah satu kehidupan yang lain di alam barzah. Yang lagi lama. Yang lagi lama daripada dekat dunia, yang di alam itu tiada lagi ibadah yang boleh dilakukan. Tak ada semayang lagi. Tak ada bacaan Quran lagi waktu tu. Yang ada apa? Yang ada adalah amalan-amalan yang diterima oleh orang yang masih hidup. Maknanya mak ayah ni dia boleh brag tau. Dekat alam barzah, dia akan boleh brag macam orang yang di alam barzah, dia tahu amalan tu siapa yang hantar. Contoh kan, anak mak tu ada 5 orang anak. Dulu dia sayang kat anak sulung ni sebab anak sulung ni bagi duit banyak. Dia memang benci anak yang bongsu ni sebab anak bongsu ni jenis belajar tak pandai kan, duit tak banyak kan. Jadi dekat alam barzah dia boleh saksikan siapakah anak dia yang baik. Rupanya yang tak suka tu itulah yang hari-hari hantar Yasin kat mak ayah. Hari-hari hantar sedekah, pahala bagi makan anak yatim orang miskin. Waktu itulah, kalaupun kita tak sempat jadi anak soleh-solehah di dunia, sempat lagi untuk kita jadi anak soleh dan solehah ketika ibu berada di alam barzah. InsyaAllah. So untuk soalan Cik Hasinul tadi, walau siapa pun yang meninggal tu, maksudnya berbuat baiklah. Betul. Sebab yang berada di alam barzah tu, dia lagi lama. Jadi kita tak tahu apa soalan Cik Hasinul tadi, siapa yang meninggal, mungkin mak ayah ataupun orang yang sayang, isteri ataupun anak. Jadi kita bersedekah, kita niatkan untuk yang sudah meninggal tu. Semoga baik-baik untuk Encik Hasinul. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Anis. Untuk anda yang masih tercari-cari nak buat gigi kat mana, jom ke Avisina. Saya daripada Klinik Pergigian Avisina. Kami ada 16 branch dan juga siapa kat sini nak cuci gigi, nak buat braces dan yang paling bestnya kita ada treatment aligner. Dan selain tu juga untuk anda yang nak bawa anak-anak jumpa pakar pergigian kanak-kanak, hanya di Avisina Kajang. Jadi tunggu apa lagi? Jom ke Avisina.